Yang terindah adalah kena marahi dengan cikgu. Dengan rakan-rakan. Pergi spend time dengan kawan-kawan dekat pagi gini. Kenal kawan dekat sekolah waktu kelas tambahan, cikgu kasi masakkan satu kelas untuk kita orang makan waktu rehat. Bye! Yang paling manis saya di sekolah bila menyambut hari raya bersama rakan-rakan dan guru-guru sekolah kelas. Antara kenangan yang paling tidak boleh dilupakan oleh saya ialah masa saya makan buah dengan Cikgu Hayati. Kenangan yang paling saya tak boleh lupakan sewaktu masa kita orang E-Gejek, masa Form 3, kita ada buat sambung buat makan-makan dan kita bertukar hadiah antara satu sama lain. Dan waktu tu kita memang benda yang tak boleh lupakan lah. Bagi saya lawatan ke Terengganu lah bagi saya paling best dan seronok sebab dia nampak berjalan-jalan dengan kawan-kawan. Itu je saya. Yang terindah saya masa saya lambat masuk kelas Jepang dan kena marah dengan Cikgu Avita. Tangan terindah saya buat kecil khusus dengan kawan. Assalamualaikum. Kenangan indah saya berjumpa dengan cikgu-cikgu baik, berjumpa dengan kawan-kawan yang terspoken. Itu saja daripada saya. Kenangan terindah saya waktu pergi ke program kejuaraan dari Kota Tinggi di Saru. Yang indah waktu best tu naik pasangan kawan dan tidur sama nampak. Kenangan yang paling indah saya ialah dapat kawan baru dia masuk sekolah ni lah.